Allah. Betul. Dia letak player je. Apa? Dia letak player dekat Facebook. Kau nak saya screenshot? Sekejap saya. Boleh. Agak saya. Hari ni dia panggil kita tolong dia. So dia tak lari banyak. So sini saya kontrol. Saya tak ganggu ya? Tak. Okay. Saya lari separuh je. Terima kasih. Saya lari habis awak nampak saya nanti. Tak, kalau tak saya kena alihkan kedudukan saya. Terkejut tu ada orang panjang. Zez yang hijau ni eh? Saya pun tengah tengok kejap ya. Okey. Perlawanan antara NFA dan juga ZES. Center delay. Bola center sebelah dia center. Baik balik center sebelah dia. Delay. Okey. Selamat malam semua, jemput masuk. Terima kasih hadir untuk live NFA. Sekarang ni perlawanan antara NFA, bib hijau dan juga ZES, bib ungu. NFA ni hijau. Hijau. ZES purple. Untuk jarang-jarang terjadi malam ni kita ada dua umpire Aisyah di sana. Sila berkenalan dengan umpire Aisyah semua. Halangan goal attack. Dan kita juga ada umpire Aini di sebelah sini. Alright, kita kenalkan. Terus kepada live kita malam. Bib hijau NFA. Selamat datang semua. Terima kasih follow kita orang. Kita ada City NFA Center. Dah kontak sayang di situ. Jemputan kita di sini. Kulit cantik.
skor mendahului sekarang 5-2. 5 untuk NFA. Lentaran jauh, cubaan baik. Sayang bola ya, umpire Aisyah kata. Sayang ya. Perlawanan pertama sedang berlangsung di antara NFA dan ZAS. Terima kasih yang telah bagi tahu perlawanan baru je bermula. Ini masa kedua. NFA beat hijau, ZAS beat purple. Cantik lontaran bawah tu. Warning kepada player-player, tolong ingatkan player masing-masing jangan masuk kawasan selain daripada kawasan sendiri. Dalam beg, dalam poket. Poket kiri. Untuk baru yang join, selamat datang. Kita dalam perlawanan separuh masa kedua antara NFA dan ZAS. NFA pada beat hijau, ZAS pada beat purple. Kita ada the umpire hari ni. Kita ada umpire Aisyah dan umpire Ani. Train daripada ZAS. Abang train NFA.
Hanafi. Dan Faya Anis. Perempuan Anis bersama kita ya malam ni. Zaz, cepat masuk. Okay, Belazas. So, lambat-lambat masuk. Sayang. Sayang, kita kasi lapan kecil ya. Yang kita biasa buat.